Rakyat Malaysia ni memang pelik lah. Isi minyak murah bising, isi minyak naik 10 sen pun bising. Bila kerajaan umum subsidi bersasar, terus menjerit, kerajaan zalim. Tapi bila tanya apa maksud subsidi bersasar, ramai yang blur, macam ayam kena sebelih. Kalau kau nak tahu, rakyat Malaysia ni sebenarnya dah lama dimanjakan. Kalau lepas ni, kau masih rasa minyak dekat Malaysia ni mahal, aku confirm, masalahnya bukan harga minyak yang mahal, tapi otak kau yang kedekut nak belajar. 300 liter dengan 300 kilometer pun tak tahu nak beza. Lepas tu nak label orang wala on, wala non. Jadi memang betul lah, kalau Melayu dah diberi tongkat, selamanya bertongkat. Jadi ini dia 11 negara Asia Tenggara minyak paling murah. Nombor 11, Singapura. Harga minyak dekat Singapura antara paling mahal dekat dunia. Boleh cecah sehingga RM9 seliter. Kenapa mahal? Sebab kerajaan mereka letak cukai yang tinggi untuk kawal penggunaan kereta. Nak beli kereta pun kena bayar Certificate of Entitlement COE yang harganya kadang-kadang lebih mahal daripada kereta tu sendiri. Rakyat Singapura, diorang dalam faham sistem minyak mahal bukan isu sebab public transport mereka efisien. MRT, bas, semua tip-top. Kita kat Malaysia, minyak murah tapi public transport slow. Lepas tu jalan jam sebab semua orang nak pakai kereta. Ironinya, rakyat Malaysia ni sibuk komplain minyak naik 10 sen, padahal Singapura hidup dengan harga 3 kali ganda daripada kita. Kita kat Malaysia minyak ada subsidi murah, kereta penuh atas jalan raya, lepas tu marah jalan jam. 10. Laos pula minyak dia sekitar RM7 hingga RM8 seliter. Sebab apa? Laos bukan negara pengeluar minyak, semua kena import. Bila import, kos tinggi, rakyat terpaksa tanggung, ekonomi pun tak kuat. Jadi rakyat sana memang hidup serba sederhana. Tapi peliknya, rakyat Laos ni tak ada pula bising macam rakyat Malaysia. Diorang tahu negara tak ada hasil minyak, jadi kena bayar ikut harga pasaran. Kita, negara pengeluar minyak, masih dapat subsidi tapi perangai tak erti bersyukur. 9. Filipina. Minyak kat Filipina pun mahal, lebih kurang RM6.50 hingga RM7 seliter. Kerajaan mereka kurang bagi subsidi dan cukai yang tinggi. Tambah pula kos pengangkutan sebab negara itu kepulauan, minyak kena diedarkan ke banyak pulau. Rakyat Filipina faham tak semua benda boleh harapkan kerajaan, sebab tu ramai yang kerja luar negara, hantar duit balik kampung. 8. Kemboja. Harga minyak Kemboja sekitar RM6.20 hingga RM6.80 seliter. Negara ni pun bukan pengeluar minyak besar tau, kalau korang nak tahu. Banyak bergantung pada import juga. Rakyat sana dah biasa dengan harga tinggi, jadi diorang adjust gaya hidup. Kita kat Malaysia, loan kereta sampai sangkut 9 tahun. Isi minyak pun masih nak subsidi. Lepas tu, bila subsidi bersasar, orang berduit pun marah sebab tak dapat. Engkau pakai Alphard, rumah double story, masih nak isap subsidi ke? 7. Myanmar sekarang tengah huru-hara. Harga minyak kadang-kadang sampai RM8 seliter maupun lebih. Tapi rakyat dia tak ada masa nak bising sebab sibuk nak survive perang. Ironinya, kerajaan kita dah spend lebih 50 bilion setahun untuk subsidi minyak saja. Itu dah cukup nak bina beribu sekolah, hospital, highway. Tapi rakyat tetap kata kerajaan tak buat kerja. 6. Thailand harga minyak lebih kurang RM6.20 hingga RM6.50 seliter. Kerajaan dorang memang tak suka bagi subsidi besar. Sebab apa? Diorang fokus tenaga hijau, EV, renewable energy. Hasilnya, industri pelancongan dan pertanian mereka tetap jalan walaupun harga minyak tinggi. Vietnam harga minyak lebih kurang RM5.80 hingga RM6.20 seliter. Diorang dah lama kurangkan subsidi. Kerajaan lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hasilnya, walaupun minyak mahal, rakyat mereka makin kaya sebab industri ekspor dan teknologi berkembang. Cuba bandingkan dengan Malaysia. Kita kaya dengan si bumi, minyak murah, tapi ada yang menjerit kata miskin sebab subsidi disusun. Subsidi minyak berbilion-bilion tapi ekonomi masih bergantung pada import. Lepas tu rakyat suka komplain kata Malaysia makin mundur. Hakikatnya kau sendiri yang mundur sebab masih fikir kerajaan kena bagi semua benda murah sampai kau tua. Nombor 4. Indonesia harga minyak sekitar RM4.80 hingga RM5.20 seliter. Negara ni pun pengeluar minyak besar tau. Tapi bezanya mereka pun dah mula buat subsidi bersasar sama macam Malaysia. Golongan miskin dapat, yang kaya kena bayar harga lebih tinggi. Bezanya rakyat Indonesia boleh terima. Mereka tahu subsidi bukan untuk semua orang. Nombor 3. Brunei
Brunei harga minyak antara paling murah, sekitar RM1.80 hingga RM2 seliter. Kenapa murah? Sebab negara diorang kecil, rakyat diorang pula sikit, minyak banyak. Jadi kerajaan mampu tanggung subsidi besar. Tapi Malaysia tak boleh bandingkan dengan Brunei. Kita rakyat lebih 33 juta, termasuk kalau kita kira sekali Bangla yang duk selfie tengah-tengah KLCC tu lagi, tu dah berapa juta dah. Brunei cuma ada 400,000 je. Kalau kita nak harga yang sama macam Brunei, negara ini bankrupt besok. Tapi rakyat Malaysia tetap suka compare dengan Brunei. Nombor 2, Malaysia. Yes, Malaysia tetap termurah dekat Asia Negara. RON95 masih RM2.05 seliter. Tapi apabila kerajaan memperkenalkan subsidi bersasar, harga akan menjadi RM1.99 seliter bagi RON95 atas nama Budi Bandani. Kalau kerajaan tak buat subsidi, harga boleh cecah RM3.50 hingga RM4 ikut harga pasaran dunia. Subsidi minyak kita saja dah boleh telan lebih 50 bilion setahun. Itu duit rakyat juga. Kalau duit itu dialihkan ke pendidikan, hospital atau teknologi, Malaysia boleh jadi macam Korea Selatan. Tapi sebab nak manjakan rakyat dengan minyak yang murah, negara kita sangkut dekat takuk yang lama. Masalahnya, bila kerajaan buat subsidi bersasar, golongan kaya mula bising sebab tak dapat harga murah. Bro, kau pakai Mercedes tapi masih nak isi minyak RON95 ke yang bersubsidi? Jadi memang betul lah, kalau Melayu sudah diberikan tongkat, selamanya bertongkat. Dan nombor 1, juara kita pada hari ini ialah Timor Leste. Harga sekitar RM1.20 ke RM1.40 seliter. Sebab mereka negara yang kecil, sama macam Brunei. Hasil minyak banyak, rakyat pun tak ramai. Jadi kerajaan boleh jual murah. Tapi sekali lagi saya nak cakap, tak logik lah nak bandingkan dengan Malaysia. Kita ada highway, kereta berjuta, rakyat ramai. Kalau minyak kita semurah Timor Leste, confirm kerajaan takkan sampai sebulan dah bankrupt. Jadi korang dah jelas kan, Malaysia masih antara negara minyak yang paling murah dekat Asia Negara. Tapi mentaliti rakyat kita sentiasa tak cukup. Subsidi bersasar ni bukan nak cekik rakyat, tapi nak pastikan duit negara dibelanjakan pada tempat yang betul-betul memerlukan. Ingat, minyak kita murah, tapi tak semestinya rakyatnya pandai.